Tak sangka 6 Petaling Jaya ni ada lubuk panganan dari sana. Malah panganan yang Ena tak pernah nampak pun. Kita menyu. Baik yang kering mahupun frozen. Sana mana Ena? Kalau korang mencari stok panganan original mai dari negara Indonesia, yuk mampir Indogrocer Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Boleh dikatakan semua keturunan bakso korang boleh dapat kat sini tau. Mana toke pok kunyah bakso tu mesti suka kat sini lah. Bukan itu je, panganan frozen dari sana yang Ena tak pernah jumpa pun ada. Antaranya macam pempek lenjer, bakso instant ni, hotdog dalam pack macam ni. Yang pak hotdog ni korang just rendam je air panas dah boleh kunyah. Selain tu air-air yang terbang dari sana pun ada. Wah. Ni air cap kaki 3 yang berperisa korang pernah jumpa ke kat mana-mana? Ini first time tau Ena jumpa kat sini. Yang lagi buat Ena rambang mata pak mie instant diorang. Ya ampun, sampai Ena rasa nak kunyah semua tau. Sedangkan mie sedap pun ada perisa yang tak ada kat tempat lain. Nak kunyah terus kat sini pun boleh sebab air panas ada kat luar. Pasta yang kering original buatan dari sana pun ada banyak jenis. Baik yang makaroni, spaghetti, apa lagi, rempah ratus, perasa makanan, serbuk-serbuk makanan dari sana pun ada. Malah jajan-jajan macam biskut, keropok, coklat dari Indonesia ada banyak kat sini juga tau. Mostly Ena tak pernah jumpa kat Malaysia ni. Serius Ena cakap, masuk kat sini mesti jadi rambang mata. Harga pun berpatutan dan banyak yang murmur tau. Apa pun mana yang tengah mencari panganan dari sana, mampir je sini, okey? Memang marem weh.